Selamat kembali ke kerja semua. Siapa yang baru start kerja, balik kerja nanti apa kata korang buat chicken popcorn. Kita dengar garing dia macam mana. Serius garing. Video kali ni kita akan share kat korang macam nak buat ayam yang garing, yang macam kat kedai tu. Memang sedap. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Langkah pertama, kita akan perapkan ayam kita dengan sos tiram juga serbuk cili. Lepas tu kita akan tepungkan dia. Untuk ayam, korang boleh pakai bahagian peha ke atau bahagian isi pun boleh. Korang potong bentuk cube kecil-kecil tu. Untuk perap dia, kita pakai 2 bahan je, iaitu dalam 2 sudu sos tiram, dan juga kita masukkan juga dalam 1 sudu besar serbuk cili. Lepas tu kita boleh gaulkan dia sampai dia sekata sebelum korang perap selama 15 minit. Lagi lama perap, lagi dia sedap. Untuk salutan luar dia, saya pakai tepung goreng ayam biasa kat kedai tu. Kemudian saya campurkan 3 ke 4 sudu tepung jagung, nak bagi dia kurang masin sikit. Korang gaul sampai sekata. Kemudian kita masukkan ayam yang kita perap tadi. Untuk lapisan pertama ni, korang gaulkan dulu sampai sekata. Lepas tu kita ambil penapis, kita tapiskan sekali dan kita celupkan kat dalam air biasa. Bagi dia rendam sekejap je, nak bagi dia basah je. Lepas tu korang masukkan balik kat dalam tepung yang pertama tadi. Sambung gaulkan dia. Last sekali korang ambil lagi penapis, kita tapis-tapiskan dia macam ni. Kerinting-kerinting dia tu yang buat garing. Kemudian kita bolehlah goreng kita punya ayam dalam minyak yang panas. Dia elok lagi. Sebelum korang prepare tepung tadi, korang dah panaskan minyak siap-siap. Siap tepung, korang boleh masukkan terus je. Bila dah garing, korang boleh angkat kita punya chicken popcorn ni. Lepas tu korang boleh makan korang punya chicken popcorn dengan sos Thai atau apa-apa sos yang korang suka. Sangat simple. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.